Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, good morning, good everything lah untuk korang semua. Welcome back. What a week What a pening kepala week kepada fan-fan bola semua. Tapi untuk minggu ni there's no good evening untuk Unai Emery. Orang baru nak tambah drama, dibantai pi kalah pula dia. Villa dah 2 tahun tak pernah kalah pada Spurs, tiba-tiba kalah. Sama juga dalam Europa League First League hari tu lawan Forest. Dah 2 tahun tak pernah kalah, terus kalah Emery woi. Mana nak campak good eveningnya minggu ni. Aku tahu Aston Villa ni sama point dengan Liverpool sekarang. Aku tahu Villa jauh 6 mata dari position nombor 6 table. Tapi 3 game straight kalah sangat ni. 3 kali juga player semua main teruk apa cerita. Sampai tertunai hajat Spurs tu untuk keluar daripada relegation zone. Kau bayangkan tiba-tiba dia punya tahap tak nak habis pot, Sancho freedom pun start tau. Tapi in serious, what an in-game management daripada De Zerbi Spurs press macam Belanda tahun 1901. Come on lah, Gallagher score minit ke-11 dengan asal main But 1-0 Spurs lead. Gallagher main Atletico underrated. Gallagher join Spurs walaupun sebelum ni kalah banyak kali. Apa benda lah Gallagher ni buat dekat Spurs. Fan dekat Madrid tu bukan main sayang lagi dekat dia tu tak, kalau kau nak tahu. Dan what a ball daripada Matistel dalam match ni. And what a header daripada Richarlison. Aku tengok meremang lah siul. Aku adalah penggemar movement sedap. Aku adalah pencinta tim yang turun, main berani dan confident. Ini dia, aku bagi flowers pada Spurs. Tak cerita banyak. Tapi masalahnya yang gol last minute Villa tu, Villa tiru Spurs. Yang gol kedua tadi sebiji weh. Matty Cash jadi Matistel, Buendia jadi Richarlison. 2 gol cara yang sama dalam match yang sama. Dan itu aja lah satu-satunya orang target Aston Villa. Masa bila? Masa game patut dah habis dah pun. Macam hare. Spurs 2 game straight win weh. Last dia orang buat 2 kali menang ni, masa open season menang hari tu je 2 kali. Itu je. Selang berabat selepas game tu baru muncul balik menang 2 kali straight. Kita ni baru nak berseronok tau, mengusik Spurs relegated. Emery bangunkan pula Spurs daripada tidur mati macam gitu je. First half 0 shot, rekod paling teruk mana-mana tim season ni. 60 minit Aston Villa tu dia main 1 kali je tau sentuh bola dalam box Spurs. Dan sekarang ni Aston Villa dia kalah ke semua 3 game straight. Aku tahu Emery tu dia dah reda tau duduk nombor 5 liga. Dan memang nak fokus Europa League macam biasa. Tapi Europa League pun kalah first league lawan Forest baru ni. Macam mana? Dan Di Zerbi tu kalau nak tahu dalam game keempat ni dia introduce apa? Rembat, curi, sentap, position dekat final third ni. Ini paling highest ever dalam banyak-banyak manager season ni tau. Di Zerbi tu baru je manage 4 game. Yang keempat terus menggila dia punya press. Dan macam main kepung ayam tau dekat depan tu. Ayam serama pula tu. Ui, tak boleh tahan tu. Bagi aku Unai Emery ni dia spoil lah. dia spoil weh. Celaka betul. Guys, kalau kau perasan lah kan, bila kali terakhir Burnley menang game, selama itu jugalah Chelsea langsung tak menang apa-apa game dalam Premier League. Dan di saat video ni keluar, Chelsea, Burnley, 2 kelab ni antara the worst ever sekarang ni tau. Daripada bulan 3, Chelsea hanya skor 1 gol. Fan Chelsea kau nak marah aku marah lah. Masa aku cerita benda betul dulu pun ada yang marah aku juga. Sekarang reality terpijak sekarang, siapa nak jawab? Tot dengan sekutu dia dah jawab. Come on lah, kau tengok langsung tak nak bagi muka pada fans sendiri Chelsea. Celaka apa, penalti depan muka tak masuk. Chelsea punya positioning, diorang punya main tak ada haluan, huduh nak mati. 1 minit dah concede, press membabi buta. 11 minit Gusto main tarik baju pula dia. Main sebat tak pasal-pasal concede penalti 2-0. Engkau tahu tak itu mistake besar dan kau buat macam tak ada apa-apa isu Pelik betul aku tengok. Macam mana pun aku tetap puji Enzo Fernandez tu. Aku puji budak Derry tu masih lagi usaha gila-gila. Walaupun si budak Derry tu bapak kesian, sikit lagi ICU, belaga kepala, kesan aku tengok serius. Tapi ini problem dia. Takkan kau nak hantar budak tu pergi hospital semata-mata nak miss penalty je. Palmer kau tengok semenjak dapat cinggi baru melesap daripada bulan 3 1 gol je. Main dekat home dah macam main dekat benua Antartika sejuk dia. Dan betapa padunya Forest move untuk gol ketiga tu. Level apa weh, aku tak tahulah. Tapi dengan 1 true ball je 3-0. Aku tak tahulah ridiculous level dia macam apa. Movement yang satu ni cold blooded, onside pula tu. Memang ini 5 star punya move Dan lagi 8 minit habis dapatlah gol pertama Chelsea semenjak bulan 3. Joao Pedro score. Tapi gol ni aku rate sedap gila lah. Dia punya dada, dia punya basikal. Walaupun level Burnley, ini gol baik weh. End of the day, selepas game ni dah korbankan 3 player, termasuk player Forest Robert Sanchez terbelah dahi, Derry hospital, Gibbs White paling teruk sekali terbelah area dahi ni tau. Aku tengok pun meremang sakit dia weh. Nah, Chelsea drop ke tangga 9 liga. Dan bila kau kalah pada Burnley, aku rasa Chelsea patut dibagi makian per habis ni. Kau patut maki je. Bayangkan Burnley daripada
6 game lepas skor 3 gol. Tapi Chelsea daripada 6 game lepas berapa gol? 1 gol je weh. Burnley yang relegated ke Chelsea yang relegated sekarang ni? Menang 2 je daripada 10 game latest. 6 game straight Liga kalah. Aggregate 8-2 kena tibai dengan PSG. Next game minggu ni jumpa Liverpool, duduk nombor 9 Liga secara tiba-tiba. Nak salahkan siapa? Cikgu pendidikan jasmani pun dah tak ada. UCL, Europa League, Conference League, Sport masih lagi sama-sama, jauh kat atas. Teruk benar lah Chelsea oi. Dia bukan apa, at least dalam momen teruk macam gini, kalau ada cikgu kimia tu, boleh juga jadi scapegoat. Sekarang ni dah tak ada. Hadap je lah Chelsea oi. Ini dia, baru je pagi tadi. Baru je awal pagi tadi. Sambil-sambil aku tengok Sevilla beat Real Sociedad pagi tadi. Dalam waktu yang sama merah mata aku duk tengok game paling syubhah hari ni. Everton secoek lagi beat Man City, kau bayangkan. Pep unbeaten dalam 15 game straight lawan Moyes. Tapi dia tak tahu match ni budak-budak Everton tu, kesurupan iblis dia tak tahu macam mana tau. Apa kegila Pep pagi tadi oi. Jujur cakap aku memang dah rasa nervous daripada kemarin lagi. Sebab bukan apa, kita tahu betapa gilanya Everton ni kalau dia orang nak buat. And dia orang buat masalahnya. Everton dalam 5 game straight win cuma 1 tau. Tapi Everton lawan City pagi tadi is not the same Everton yang kita tengok. Terus terang cakap, pada fan Arsenal, korang wajib dah tau, dah level wajib dah pakai baju Everton sampai end season. Korang dah wajib register membership kelab Everton tu selama setahun. Dan korang dah patut-patut tempah tiket ziarah stadium baru Everton disebabkan game ni. Sebab ini mungkin penyebab utama Arsenal menang Liga Last Kopek tahun ni. Yang tengok game ni tahu lah. Fikir balik, dalam masa 13 minit Everton rakyat City macam gitu je. 3 gol dalam masa 13 minit. Siapa je jangka weh. Aku tak boleh City tau, sebab diorang mampu lead selepas 43 minit je. Manakah tidak 8-9 player dekat belakang weh. Kau punya parking. Dan tengok bila Everton launch counter macam apa, nyaris skor minit ke-30 tu. Diorang jahat weh. Naya City dengan 9 orang player Everton dalam box. Doku akhirnya dapat juga delete 1-0. Itu pun kepala otak level apa cari angle. Aku tak tahulah si Doku tu macam mana dia boleh cari angle tu, memang baik gila. Lepas tu kau tengok lah Pickford launch satu bola kat depan tu. Aduh, dengan Kusanov, dengan Nunes, pening sendiri. Nasib Ndiaye tak skor tau one by one. Kalau tak seawal itu merana City. Dan betapa bodohnya bila Pickford tu hentam long ball lagi. Tu tak ada masalah tau. Yang masalah dia, kenapa Gehi sebodoh itu berserkah di saat genting. Aku cakap, engkau tak payah naik genting layan corner tau. Engkau tengok Gehi jadi bongok macam gitu pun kau dah pening kepala dah. Aku tak tahu apa dalam kepala otak Mike Gehi ni, tapi ini kebodohan tahap maksimum dah ni. Free goal. Kalau aku play City, aku sepak muka Gehi tentang ni. Tadi Husanov, Nunes dah nyaris. Lepas tu Gehi macam ketupat bodoh dia weh. Yang aku pelik, bila Everton spam long ball je, defense City tu bodoh sendiri. Ini cerita betul, tak main-main Husanov jadi bodoh lagi. Lagi sekali Ndiaye nyaris skor. Aku tengok sampai Bernardo Silva turun bawah jadi center back. Member dah lah kecil. Gila. Dari tadi macam bengong, memang deserve lah. Lepas tu kau tengok ada Haaland tang corner, ada Nico Gonzalez, ada Mark Gehi perap concede corner weh. Sampai tahap Donnarumma tu save angin tau. Terus 2-1 kena. Aku dah cakap banyak kali kan, Husanov, Nunes jadi lubuk utama daripada tadi. Lagi sekali kau tengok Ndiaye buat diorang macam tak ada maruah tau. Dan sikit lagi skor 3-1 weh. Main apa siul? Gol ketiga tu, budak roll tu seseorang diri dia je tau, dribble belah kanan tau. Dengan Gehi, dengan Kovacic tak lepas kejauh mencicit kena. 4 lawan 2, 4 lawan 1. Barry letak kaki je, skor 3-1. Barry tu kalau kau nak tahu, dah lah masuk ganti Beto, main 26 minit je, 2 shot 2 gol. Dia tu 3 bulan straight skor 1 gol je tau. Masuk je lawan City, nah brace. Acik gila. Bila dah concede straight daripada restart, Kovacic main sebat je through ball, sebegitu mudah Haaland skor 3-2. Masalahnya boleh pula skor. Itu aku tak faham tu. Aku cakap apa benda Ini kerja gila apa ni? Aku memang tahu tau City ni diorang memang bukan jenis team yang skor last minute. 7 tahun 3 kali je diorang skor last minute. That's why bila tengok 3-2 lepas Haaland skor, aku cakap macam kancong City ni. Tak tahulah si Doku tu datang lagi jadi super saya ke-10. Dia hit top angle tu last minute tau, ikat Everton 3-3. As a neutral, aku memang memang tengok game ni sejujurnya. Dan betapa crucialnya gol Doku last minute tu. Sebab kalau City kalah lawan Everton ni, Arsenal cuma perlu kalah 1 game je dah boleh champion dah. Tapi disebabkan gol ni, Arsenal masih tak boleh kalah walau 1 game pun. Tapi kalau baki 4 game lagi, City kancong selamat. Dan Pep, aku tak tahu berapa banyak botol air dia minum pagi tadi kat tepi tu. Ini cerita betul. Lepas minum, stres betul dia. Dan walaupun City belum lagi betul-betul membotol, cuma separuh botol je pagi tadi tu, title masih bernyawa. Tapi rate dia sekarang ni terus drop ke 9% win rate je weh. Dan lepas ni, ingat baki 4 game City ni bukan calang-calang tau. City kena jumpa siapa tau? Brentford di tangga ke-7, Crystal Palace, lepas tu Bournemouth di tangga ke-6. Last day City, Aston Villa.
Unai Emery, good evening, wassalam. Dan Arsenal lah, hari ni aku rasa korang dah boleh mula repair relationship korang dengan Everton. Kalau menang champion, inilah pembantunya. Everton main dah macam tak ada hari esok weh. Kalau aku jadi Pep tu tengah cakap lah, aku habis game ni, aku masuk changing room, aku cari siapa tau, Gehi, Kosanov dengan Matheus Nunes. Dekat situ juga aku raid tang corner. Pakai batang besi pun pakai lah, sebab melaut sangat 3 skor tu pagi tadi. Tapi Pep pun satu juga, okay, ada Stone ada. Satu sub defend pun dia tak nak buat weh. Kau dah kenapa? Sebab tu aku cakap Pep punya Stone pagi tadi pun tak lewat bincang tak. Dan waktu game ni dimainkan, Arteta sebenarnya tengah tidur tau. Member tu tidur awal sebab malam ni game lawan Atletico second leg. Ini tiba-tiba bangun je tidur, perap tengok City punya result, terus dapat rezeki. Tak sempat gosok gigi. Fire, I'm on fire. More fire. I'm on fire. Guys, fans Spurs, Arsenal, komen kat bawah. Fan Chelsea, Man City, jangan malu, jangan segan. Sakit hati pun tak apalah, kami memang nak dengar keluhan anda. Fan lain banyak benda nak dibincangkan lagi ni. Dengan fans MU, Liverpool, sabar, kejap lagi kita ada parti. Mana-mana baru tengok Forest itu, make sure korang tekan subscribe ada dekat tepi tu, like, share. I'll see you in the next video. Aku Bro Hans. Thanks for watching.